الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 185 kelakta yang pertama. Kerana ayat ni agak panjang, kita buat dua kelakta yang pertama ni. Jadi ayat ni sambung yang kita baca hari sebelum daripada ni berkenaan dengan puasa. Yang mana kemarin kita baca hari puasa ni dulu Nabi puasa 3 hari sebulan, lepas tu royak puasa beberapa hari pula tak royak. Tadi kalau mung sakit atau musafir maka mung boleh puasa di hari lain, ganti di hari lain. Ada pun orang yang puasa berat tapi kacau juga dia nak puasa, dia boleh bayar fidyah kepada beri makanan kepada orang fakir miskin, ataupun nak beri lebih daripada tu pun tak apa, beri seorang atau beri 3 orang ikutlah. Itu molek lagi. Tapi kalau moleknya tu saya kata puasa lah, tak kena duk bayar fidyah. Puasa itu lebih baik dari untuk kamu semua. Kamu ni tahu yang mana ayat yang kita baca pada pagi kemarin, kata ulama waktu tu tak jadi hukum puasa tu tak jadi kemah malam lagi. Wasa nak puasa, wasa tak saya puasa, dia boleh bayar, boleh boleh bayar fidyah, boleh bayar fidyah. Lalu tu mari ayat yang kita akan baca ni. Allah berfirman, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Tuhan kata ayat 185 ni, bulan Ramadan ialah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Sebelum pada nak royak puasa, Tuhan nak royak kata bulan ni, bulan Ramadan ni nak puji dah, nak royak atas hebatnya bulan Ramadan ni. Yang mana bulan Ramadan turunnya Quran yang kita nak baca ni lah. Kita perlu ingat bahawa Quran yang kita nak baca ni adalah turun 2 kali. Satu turun daripada Lauh Mahfuz kepada tempat yang Izzah, Rabbul Izzah, Baitul Izzah. Satu yang turun yang pertama. Manakala turun Quran ni sampai kepada kita ni turun secara beransur-ansuran, mengikut keadaan yang berlaku lah. Orang Arab, orang musyrikin dulu, sebagaimana yang kita dah baca dalam ayat Al-Fahdah. Boleh dia ke nak uwi Quran ni turun sekaligus, apa dah turun asal-asal ni. Lalu tu Tuhan jawab mari, kata yang Tuhan uwi turun Quran kepada ni Muhammad saya berasal-asal ni supaya hati berserga tak rasa berat.
dan boleh jawab di atas semua pertanyaan, soalan dan juga kemuskilan orang-orang musyrikin boleh jawab. Dalam tu dalam masa 10 tahun yang Tuhan turun Quran ni, dia panggil secara beransur-ansuran. Quran yang Tuhan kita ni. Jadi kitab yang Tuhan turun kepada manusia ni banyak. Ada kitab, ada makhluk Ibrahim, dia panggil Suhuf Ibrahim. Kitab turun kepada Nabi Musa, kitab Taurat, kitab turun Nabi Isa, kitab Injil, kitab turun kepada Nabi Daud, kitab Zabur. Jadi semua tu, kitab-kitab tu Tuhan turun sekaligus selalu dah. Tak serupa dengan turun Quran. Turun Quran beransur-ansuran, hak lain tu turun sekaligus. Jadi semua tu turun kitab-kitab yang Allah turun beri kepada manusia ni sejak daripada dulu tu turun di bulan puasa berlaku. Sebab tu dia kait sini diturun Quran ni apa ni bulan Ramadan yang mana turunnya Al-Quran 17 Ramadan, setengah Ramadan turun daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah sekaligus. Lepas tu mula turun kepada manusia ni, kata riwayat kata mula daripada 24 Ramadan. Lepas tu beransur-ansur selama 10 tahun. Kalau kita Suhuf Ibrahim tu, Suhuf Ibrahim kitab Tuhan juga, ia turun pada awal Ramadan. Adalah khilaf-khilaf sikit berkenaan tarikh ni. Adapun kita apa dia? Kita turun kepada Nabi Musa, kitab Taurat. Kitab Taurat ni turun pada 13 Ramadan. Injil ni turun pada 23 Ramadan. Jadi semua turun di bulan Ramadan. Jadi kelebihan Ramadan ni hebat, besar. Kitab yang Allah beri kepada manusia turun di bulan Ramadan belaka. Dia nak ayat sini secara khususnya Al-Quran. Quran ni pun turun bulan Ramadan. Tempat 24 ni, 24 Ramadan kata riwayat yang termasyhur. Ada sebut di dalam kitab Ibnu Katsir. Dia kata 24 Ramadan ni mula turun Quran secara munajjaman, secara beransur-ansuran. Jadi Quran ni hudan linnas, jadi petunjuk kepada manusia. Siapa turun Quran tak susah. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan kitab Quran ni dia menjelaskan daripada perkara yang jadi petunjuk dan perkara yang tidak jadi petunjuk. Dengan nama kata Furqan. Furqan ni beza antara yang batil dengan yang sah, benar dan tak salah. Dengan melalui Quran ni, ni muduk dalam sesara mudah dua Quran ni. Betul ni lagu ni. Ni tu Quran. Lalu tu setelah tu riwayat Al-Quran, kehebatan Quran, keistimewaan Quran itu nak beza di antara yang salah dengan yang betul. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Ni perintah lah. Maka sesiapa yang melihat daripada kamu bulan, itu bulan Ramadan, falyasum, maka hendaklah dia puasa. Jadi ayat ni kata ulama dia menasahkan, hapus hukum yang ada di dalam ayat hak kita baca kemarin. Hak kemarin itu nak puasa, puasa lah. Kalau mu tak puasa, mu kena bayar fidyah. Hak ni dah otak lalu dah. Mu kena puasa. Ni kata setengah ulama yang menasahkan hukum yang ada dulu. Kata sukarela. Nak puasa secara sukarela tu, dia nasah dengan ayat ni. Siapa-siapa yang nampak nak boleh, maka hendaklah dia puasa. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Dan sesiapalah dia ni keadaan sakit, sebab hak mari juga, kalau hak mari itu sukarela. Hak ni tak dah. Tak sukarela dah ni. Siapa-siapa yang sakit,
ataupun dalam keadaan dia musafir, maka hendaklah dia ganti puasa di hari-hari yang lain. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jadi kemarin kita ada ulas sesi kita nak nak ganti ataupun dengan nama kata qada. Hak kemarin itu kalau nak bayar fidyah, tak apa sebab tak apa ikut masa suka. Ni dak. Kalau mung sakit atau musafir mung kena qada. Kalau mung sakit kalau mung tua sakit tua, maka mung qada, tak kena qada, bayar fidyah saja. Tu. Begitu juga orang betina yang mengandung, kalau mengandung hak kita dah pakai. Bagaimana kita royak kemarin? Siapa dia orang betina yang mengandung, masa tak awak sebab dia mengandung ataupun dia nyusu anak sampai kuat, maka dia boleh buka puasa. Lepas tu kena qada tak? Kena qada. Kena qada. Lepas kena bayar fidyah pula. Tengoklah. Abang buka puasa, abang tak puasa tu kerana takut atas diri mungkin, takut atas anak. Kalau takut atas diri tak ada kena qada. Tapi kalau muda puasa takut anak di dalam perut terjadi gini-gini, maka mau kena bayar fidyah. Kerana anak tu belum tentu lagi mari hidup kau mati. Jadi buka puasa, kena bayar fidyah, denda situ. Itulah ringkasannya. Jadi berkenaan dengan hal ni, banyaklah hukum hakam yang terbit daripada ayat ni. Salah satunya tengok anak boleh. Faman syahida minkumus syahr. Siapa-siapa yang nampak anak boleh, maka dia puasa. Kena puasa. Mazhab kita sebaik mung anak boleh nampak mana situlah, tak ada kena berkait dengan orang lain. Kita tengok anak boleh nampak sini, pok kita sini puasa. Orang Malaysia ada cara dia tengok harus bapak dia, tempat masing-masing. Adapun kalau tengok dalam mazhab lain, ada jadi masalah kita lah ni, ada balah semua ni. Kalau anak boleh balah bertikai sama-sama kita. Kerana ada pendapat di dalam mazhab Hanafi, Maliki dan juga mazhab Ahmad, maknanya anak bola ni tengok mana pun tak apa, nampak mana tu hatu. Ada pendapat lagu tu. Jadi orang kita ia nak turun hatu. Apabila nak turun hatu, kita pelakor hatu biasa bawa dah rumah, buat dah lama-lama dah ni pelakor. Orang panggil nak tubik hukum, nak pakai tak merai, tak jaga suasana yang sudah ada. Padahal sudah ada tu betul dah. Tapi kacian awak hal lagi ia berlaku hingga kepada membawa kepada perpecahan di kalangan orang-orang yang beriman. Sedangkan perpecahan di dalam kalangan orang beriman ni amat-amat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kena utama, kesatuan kena utama. Adapun khilaf tu mari belakang. Jadi tak sebiar balah tu ada kan dia tak salah. Kalau salah tu tak ada arah ni, tak ada salah. Kacian ambil apa pendapat yang kedua? Kata ikut nampak nak boleh malah tentu hatu. Maka pendapat tu boleh nak pakai, tapi dalam suasana yang bukan memecah belahkan umat. Supaya kita sama-sama faham dalam hal ni. Banyaklah bahasa dan juga pertikaian di kalangan ulama. Mudah-mudahan keratan yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 185 ni boleh beri kita sudut fahaman kita betul, dan juga kita ikut dan kita amal supaya menjadi berkat dalam hidup kita, selamat kita dunia dan selamat kita di hari akhirat nanti. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdiha, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.